Tapi ni semua dalam satu skrin yang sama. Okay. Hai, Assalamualaikum. Abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, adik perempuan, adik lelaki, makcik dan pakcik. Korang tahu, beberapa minggu lepas Aisyah beli iPhone dan Aisyah buat video unboxing iPhone SE. Basically, untuk ringkaskan, untuk rumuskan, Aisyah jual balik iPhone tu sebab jiwa Aisyah bukan iOS ya guys. Aisyah tak boleh, Aisyah memang tak boleh. Aisyah tak boleh. Aisyah cuba untuk cinta telefon tu, Aisyah cuba untuk sayang dan memanfaatkannya, tapi tak. Aisyah hanya guna telefon tu untuk call orang. So, Aisyah decide untuk jual, dan selepas jual Aisyah top up sikit, Aisyah beli my only love, my sunshine, Samsung. Aisyah beli Samsung Note 10 Lite. Kenapa Aisyah pilih Lite? Sebab dia kecil lagi dan harga dia murah. Kalau Samsung 10 mahal sangat. Samsung 10 Lite okey, macam tu. So Aisyah beli Samsung 10 Lite. Dan kenapa saya tak buat video unboxing terus kat korang? Saya tengok korang mentang macam Aisyah unboxing tu kan. Sebab korang itu bukti dia. Itu adalah bukti betapa Aisyah sayang dan cintanya telefon ni, sampai Aisyah tak ada masa pun nak unboxing. Aisyah balik rumah, Aisyah terus keluar, Aisyah tukar SIM card, Aisyah guna, Aisyah main dengan telefon tu sampai Aisyah tak fikir pun nak tunjuk korang. Itu betapa Aisyah cinta telefon ni tau. So basically Aisyah dah guna telefon ni dalam masa seminggu. Setakat ni jatuh sekali dalam kereta sebab Aisyah lupa Aisyah letak phone Aisyah macam ni kat dashboard. Lepas tu hujan. Wow. I lupa pasal phone. Okay. Biar saya tunjuk kat korang kalau Aisyah unboxing macam betul-betul first impression Okay, saya dah masukkan balik dalam kotak. Bayangkan selotip ni belum buka lagi. So Aisyah buka, Aisyah macam wow, itu balik. Wow, telefon baru. Wow, macam tu lah. Tak adalah macam tu sebab Aisyah dah tengok kat kedai. So tak adalah macam tu. Okay, dalam kotak dia ada lagi satu benda ni. Nasib baik tu bukan telefon. Dia ada yang tempat cucuk SIM card ni. Koyak. Aku ni tak boleh pegang apa-apa. Dalam ni ada macam manual code. Korang nak tengok ke semua ni? Tak. Korang tak nak tengok. Masukkan balik. Tu je lah, ada charger. Lepas tu korang, charger dia pelik tau. Biasa tunjuk orang. Ini ada, masa Aisyah beli ni, the only thing Aisyah risau adalah charger dia. Sebab dia tak guna USB biasa. Nampak ni, dekat kepala charger dia Type-C. So, kabel dia, Aisyah tercampak charger kat telefon. Kabel dia adalah Type-C kepada Type-C. Jadi kalau kabel ni rosak, ni speed kabel tau, Aisyah akan menghadapi masalah untuk cari ganti. So Aisyah akan kasih comparison in size telefon ni dengan telefon Aisyah lama. Samsung Note 10 Lite lagi besar dan Aisyah rasa dia lebar sikit. Apa yang membuatkan Samsung Note 10 Lite ni, dia macam ni tau. Even kalau Samsung Note 10 Lite ni, dia punya feature sama dengan Samsung Note 7 ataupun Samsung Fan Edition, Aisyah tetap akan beli. Sebab phone ni dah tak boleh lah. Phone ni dah sampai masanya. Tapi pada masa yang sama, kejap, apa masa yang sama? Aisyah tak tahu apa yang Aisyah cakap. Kita move on je daripada ayat tu. Aisyah nak cakap apa kelebihan telefon ni. First, telefon ni dia flat screen. Kalau Samsung Galaxy Note 7 ataupun mana-mana lain, dia curve tau. Jadi untuk Aisyah buat thumbnail kat sini, Aisyah edit gambar kat sini. Bila kita guna dia punya pen, kadang-kadang bila kita nak lukis kat belah tepi ni, kita tak dapat nak precise sebab pen akan menggelungsur ke tepi sebab dia ada curve. Aisyah tahu itu sangat silly, macam sebab tu macam nampak bodoh, nampak remeh. Tapi kalau korang edit video, kalau korang edit gambar dekat sini yang very precise, yang nak kena lukis easy tu, korang akan faham. Sekarang korang macam Aisyah alasan flat screen, bawa je lah gambar tu pergi bawa. Tak semudah yang dijangka, tak semudah yang disangka. Okay, so itu lepas tu belakang dia ada 3 kamera. Dia macam iPhone. Lepas tu dia ada flash kat sini, dia petak. Satu struggle yang Aisyah hadapi sekarang adalah kan dia tak ada home button. Sejak guna iPhone 2 minggu, sebut semua istilah-istilah iPhone. So, dia tak ada home button. Jadi bila Aisyah ambil telefon ni, Aisyah selalu terbalik. Aisyah tak tahu mana atas mana bawah. Lepas tu macam Aisyah letak thumb print, nak print tak boleh. Aisyah terbalik macam tu. So kalau macam buka kan, macam nak buka. Oi.
Are you okay? So kalau Aisyah nak buka, Aisyah double tap. Ni ada satu features dia kat Samsung Note 7 tak ada double tap. And then Aisyah thumbprint. Tada! Okay, dia terbuka. Yang lain features dia semua sama. Kan Aisyah cakap Aisyah suka iPhone sebab dia boleh screen recording kan. Dia boleh screen recording tanpa download application. Korang Aisyah rasa Samsung dengar cakap Aisyah. Walaupun Aisyah baru cakap tu 12 hari lepas yang telefon ni dah lama dah ada orang keluarkan. Sekarang ni guys, Samsung ada screen recording. Mana screen recording? Screen recorder korang nampak. Aisyah boleh record macam orang guna iPhone. Record macam tu je. Record je. Aisyah record je macam tu. Tak payah nak download application. Record je. Nampak? Apa lagi Aisyah nak? Semua ada. Apa lagi Aisyah nak? Lepas tu, ini tak perlu tapi menarik. Dekat kamera dia. Okay, korang pergi contoh korang pergi kat video kan. Korang boleh melukis tau kat sini. Biar saya tunjuk kat korang. Nanti korang tengok kat sebelah. Saya tunjuk apa yang saya buat. Benda ni tak perlu pun. Saya tak tahu apa faedahnya. Tapi tak apa, kita main je. Sebab kita dah beli pun telefon ni. Okay, saya akan rakam untuk korang. Kita boleh lukis muka kita tau. Nampak tu? Macam tu. Lepas tu dia bergerak sekali. So contoh korang nak lukis misai. Korang lukislah misai. Saya tak tahu kenapa korang kena lukis misai. Tapi features ni dah ada. So kita manfaatkan macam tu. Lepas tu korang macam hai abang. Hai abang. Macam tu, faham tak? Aisyah tak tahu apa dia untuk apa. Tapi Aisyah okey je, Aisyah setuju je. Selepas tu, selain daripada tu, apa yang menyenangkan telefon ni sangat-sangat mengubah hidup Aisyah. Masa Aisyah guna Note 7 ni, Samsung Galaxy Fan Edition ni, setiap kali ada QR code, Aisyah kena buka kat Bixby Vision. Maksudnya dia tak ada kat kamera. Kita buka kamera biasa, dia tak boleh scan code. Dia bukan macam iPhone. iPhone boleh scan terus. Itu satu benda dengan iPhone. Laju gila nak scan code masuk kedai. Ini tak. Aisyah kena pergi kat Bixby Vision. Lepas tu Aisyah kena pilih QR code. Lepas tu Aisyah kena letak macam 20 saat baru dia detect. Tapi Samsung Note 10 Lite ni, even dekat kamera biasa sahaja dia dah boleh detect QR code. So itu sangat-sangat membantu. Dulu, zaman dulu kita tak perlu QR code. Sekarang ni tambah pula dengan COVID, kita kena macam check in dekat semua tempat kita masuk kan. QR code sangat penting untuk Aisyah. So untuk dapat akses QR code semudah itu, Aisyah setuju. Okay, apa lagi Aisyah cakap? So Aisyah buka YouTube. Okay, Aisyah buka YouTube. And then Aisyah macam Aisyah tak nak tengok YouTube je, Aisyah nak sambil edit gambar. So Aisyah pergi kat sini, Aisyah tekan skrin dia lama-lama. Aisyah boleh open in pop-up view. So dia akan ke tepi. Okay, dia boleh ke tepi macam ni. Aisyah boleh kecilkan skrin ni sikit. Sambil Aisyah tengok YouTube, kat sini ada YouTube, Aisyah boleh edit gambar. Korang, itulah maksud Aisyah. Faham tak? Dah lah skrin dia besar. Lepas tu Aisyah boleh multitask. Aisyah boleh edit gambar sambil tengok YouTube. Aisyah boleh edit gambar sambil tengok YouTube. Okay, kalau kita tengok YouTube kat desktop, lepas tu kita edit gambar kat phone, tak best. Kita tulis macam tu. Tapi ni, semua dalam satu skrin yang sama. Cuba senaraikan sebab dekat bawah kenapa Aisyah tak jatuh cinta dengan Samsung Note. Ni je unboxing Aisyah. Aisyah minta maaf kalau korang kecewa dengan video ni. Tapi setiap video Aisyah upload, Aisyah nampak komen suruh unboxing. Jadi Aisyah rasa macam bagai orang mengantuk di sorong bantal, tak ada konten. So kita buatlah unboxing ni. So tu je daripada Aisyah. Thank you so much for watching. Andai kata korang orang baru dan belum subscribe Aisyah lagi, jangan lupa subscribe Aisyah. InsyaAllah korang takkan kecewa kerana Aisyah akan buat konten hampir setiap minggu. Bila musim exam Aisyah hilang sekejap dalam 4 hari. Lepas tu Aisyah muncul. Okay, so thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, bye.